akal ke? Hang siapa? Hang boleh kan cari orang lain jadi bapak hang. Hang pula. Penat lah aku lah. Serabut. Wah, Ina sangat aku jadi bapak hang. Tak ada. Takkan setiap kali hang masuk. Selamat. Welcome Pak Mentua. No. Hmm. Sejak lah. Nanti kita bincang no. Cincang dengan Milo. Dengan tidak gelak-gelak babi betul lah. Balik aku. Dia orang duk gelakkan aku setan. Bodoh lah. Aku serabut aku ni. Macam mana tak tahu lah ni. Aduh, sejak David. Bukan David. Debbie kat. Bukan David Cat. Hang pun pakai nama pun. Hang pakailah yang okey sikit nama. Hang siapa? Ceng aku ni. Tak boleh panggil Debbie lah, panggil Debbie kat. Oh, boleh lah. Mana-mana jangan hina bapak saya tau. Rajak. Hang mengata pak aku nak rajak. Nak kena rembat dengan aku. Masalah kau. Aduh. Yang hang hina tu bapak hang juga tau. Aku tak tahu. Aku tak ada dalam cerita ni. Aku tak ambil tahu. Aku tak tahu. Hang gaduh lah nak beranak. Aku tak tahu. Aku penat lah. Lepas daripada semalam aku gelak sampai dah aku rasa aku tidur aku mengigau gelak tau tak. Penat dah aku. Ya pasal semalam tu. Yang pasal Ara tu. Lawak no. Aku gelak tak ingat dunia. Aku sampai mengigau gelak. Tu David cerita aku kata hampa pi serang budak tiger tu. Lepas tu siapa kata Rafi tu cakap Rafi tu dah berapa kali dah. Tapi Rafi tu memang kena teruk oh. Kena dengan Kaiza lagi teruk. Sampai start napas member. Sampai macam kata Han apa siapa. Han pisat batu ke? Han ambil batu ke? Han bodoh ke? Bebal. Han lalok ke apa semua. Kaiza tahulah mulut dia. Kena teruk dah. Sampai start napas member. Dulu dia kena dah mengaku dulu Rafi tu. Lepas tu dah kena teruk baru dia komen tak aku. Apa nama tu? Ken Paci kena Ken Paci. Yang budak VIP tu kau. Ken Paci main bagi tahu kata pok dia tu okey tu sikit tu. Awak tak dapat wawai. Dah kena teruk dengan aku dah. Dia pun dia main dia maki aku dia cakap apa dia cakap aku tak ada perempuan lain ke kau nak kacau. Masa tu kan masa tu aku level apa masa tu pun tak kenal lagi lah. Tak rapat dengan korang. Fly. Kena lah dengan aku. Butiranku namaku besok akan bisa diganti ya kak. Boleh kak buatkan nama aku? No, aku dah pernah cakap Indonesia sekarang. Memanglah. Aku pun tak tahu sebutir apa dia cakap. Aku tak faham loh. Sabar jap. Tak tahu. Sekarang kau tak budak Sky dah berapa banyak dah masuk Indon ni. Aku tak tahu nak cakap apa. Kan aku tak ambil korang kata ni. Tapi aku dah budak-budak dah duduk siasat okey budak ni. Sekarang budak-budak ada masuk 40 orang. Gila ke? Ramai-ramai nak buat apa? Ramai tau. Yang tiger tu dia pun pecah lah panggil kau. Macam mana? Budak-budak tiger pecah kan kali lepas tukar logo. Aku tengok tukar pakai logo mewah virus tu. Itulah tu aku cakap lepas gaduh. Macam aku gaduh dengan FTF terus bubar. Ini gaduh dengan Tiger apa bubar aku tak tahu lah. Siapa suruh cek pasal? Tak, sebelum korang gaduh lagi dah aku tengok ada yang tukar nama apa logo mewah. Memang ada mula ada. Sekarang Mami Faisha kan ada kat situ.
Yelah sebab Mimi, lepas tu Nana tu kan anak Mac Killer. Yo, tu lah tu. Aku pun tak tahu nak cakap tu. Semalam si apa yang leader ke Onek. call. Dia ada datang semalam. Onek tu pun masak lah orang. Dia cakap, Ika aku minta maaf lah Kak kalau ni apa ada. Dia minta maaf. Sat, aku nak kena pergi jumpa Mami Daddy balik apa semua kat sana. Yang ni pun kaki kokak aku tak tahulah 24 jam ya dengan dia ni. Pening aku serabut aku dia. Kayau mampus. Kayau dah. Sabar Sat. Tak, sekarang ni Daddy hantar gambar. Daddy kat mana sekarang ni? Ini mana ni? Ini room mana pula? Diorang dapat tahu yang kata David ni bukan si kecil. Diorang pantai gelak tu. Sakan diorang gelak tu. Semalam aku dah marah dia cakap, hang ni dah lah ada bini yang dah nak menggatai. Hang pasal apa? Hang tak kantoi ke? Dia mana tidur. Aduh lah. David bisa no. Cerita tak kahwin ngek. Cik tak kahwin ngek. Oh ya. Tak apa. Nanti kita settle lah. Sabar Sat. Hang jangan nak marah. Hang jangan nak baran no. Daddy baru senang sikit nak cakap. Share room. Tapi kata aku jadi dengan dia ni. Dia tak tahu ke aku ni keluarga besar. Tu dia. Bob. Lepas raya ni tengok kalau free nanti kita bincang sekali. Ajak yang mana yang terlibat. Dia tak tahu ke family aku ni besar. Dia ada aku ada belung abang aku, ada mami, ada daddy aku. Daddy boleh hadap. No, hantar daddy kau dia. ajak. Habis Daddy Mampu. jadi bawa wakil. Takut kau. Buat mampus buat hari tu hampir meresik pun. Cari motor kali ni. Tak tahu lah nak sekarang nak nikah. Hang cari masalah, hang pandai-pandai tanggung aku tak tahu. Tu dia. Hang tak tahu keluarga aku. Hang sabar. Hang masuk sabar. Hang memang kena interview kau nak aku tak tahu lepas ni hang masuk. Hang tak tahu. Kalau daddy Kalau pandai hang ada. Sini line tak ada. Nak lapor. Start kan. Takkanlah aku nak panggil dia mami. No. Pasal apa lah dunia jadi kayak gini. Kenapa lah hang tak cari pak yang lain? Yang aku tak kenal hang ni pula. Macam mana lah dunia ni, aku tak tahulah dunia VN ni. Pusing-pusing. Room ni ada password lah. Ada. Ada. Private lah. Password macam mana apa phone tu. Kalau je nanti saya bagi awak password. Itulah nak restart lah. Line kuning merah. Tak bagi je nanti saya bagi password. Kerah terus. Saya suka Daddy. Saya susu dengar kering. suara. Apa tu? Apa tu? Apa restart je nanti saya bagi. Sekejap. Jom kita masuk room Daddy jom. Korang Bob, kau nak masuk room Daddy ke? Tak apa pergi dulu ni panggil Leo tidur ni. Aduh, bakal apa mami aku ni tidur kau. No. Hang tidur lena lah, tak apalah lena lah. Aku yang tak lena sekarang ni. David hang ikut aku sekarang. Tak tahu. Hang hadap lah, tak tahu lah nak cakap apa. Kak Ipak saya pula. Aduh, macam mana ni kak? Tak tahulah nak cakap. Aku rasa keluarga ni caca marba dah. Tak tahulah aku. Pesan. Sat Nana. Kak Ika jadi Kak Ipak Nana. Lepas tu Mac, Papa jadi apa pula? Mampus.
Aku tak tahulah. Hang pandai lah. Hang Apa yang fikir kau ada jadi yang hang nak bagi. Tak Hang apa, tak family tahulah aku. lain. Entahlah, Dewi, tak ada kau pada. ikut sekarang. Ikut sekarang. Busak lah. Tak tahu aku. Ada kat sini tak tahu aku. Dah lanjut. Hmm. Aku pun tak tahulah aku macam mana aku boleh ikutnya si Dewi ni. Aku pun tak tahulah. Jumpa macam mana pun tak tahu. Tak tahu ya semalam dia ikut pergi aku. Share room dia datang je. Sekejap. Dia dah panggil. Okay, gerak dulu. Bob, aku gerak dulu, Bob. Okay, baik. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye semua. Salam. Kau dah ada orang lain. Patutlah senang.